Aku bagi tahu awal-awal, ini bukan nasihat, ini sains dan aku cuma share pandangan saja. Jangan nanti kau pergi bawa ketiak orang kat LRT, lepas tu kau petik nama kilat-kilau. Tapi serius, sains kata sebelum kau kahwin, bau dulu ketiak pasangan kau. No perfume, no deodorant, 100% ketiak original. Menurut satu kajian dari University of Bern, Switzerland, tahun 1995, seorang saintis bernama Klaus Wedekind buat satu eksperimen yang terkenal, The Sweaty T-shirt Study. Dia suruh lelaki pakai t-shirt yang sama selama 2 hari, exercise dan tak boleh mandi. Lepas tu t-shirt tu diberi kepada perempuan lain untuk bau satu-satu dan bagi rating. Mana satu seksa, mana satu seksi. Dia dapati perempuan lebih suka bau lelaki yang gen imun dia berbeza, yang kita panggil MHC, Major Histocompatibility Complex, gen yang kawal sistem imun badan. Sains kata kita secara semula jadi lebih tertarik dengan bau orang yang MHC dia berbeza dari kita. Maksud simple dia mungkin busuk untuk kau, tapi untuk orang lain dia wangi, dia seksi. So next time kalau ada awek cakap kau busuk sial, jangan sedih bro, itu bukan jodoh, itu sistem imun tolak awal-awal.